cakap macam asam ke batu? Asam. Asam dia. Hai kawan-kawan, ini adalah vlog Mak Ngah dan Iman pergi beraya dan jalan-jalan di Kelantan. Tengoklah tu, belum apa-apa dah jam. Tapi alhamdulillah, kami selamat sampai pada pukul 2 pagi setelah bertolak pada pukul 5 petang. Okeylah, Iman rehat dulu. Jumpa esok. Good morning. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jom kita ke tempat Alam sebalik apa? Lembu. Jalan alam Lembu. Jalan alam di sebalik mata. Jadi kita boleh nampak kapal terbang lalu. Dekat sebelah sana airport. Kawan-kawan, inilah tempat ternakan yang mana menjadi tempat penyembelihan lembu untuk kawasan ini. Alhamdulillah. Abang Amar dengan Aisyah pun datang beraya lah. Mana Aisyah? Aisyah dalam. Aisyah. Iman. Oh Iman. Salam. Iman sama umur dengan Aisyah. Kucing tu dia ni. Oh, dia tak kucing. Dia dah bangun kalau dia pun nak kata. Dia terkejut. Dia terkejut. Dia memang suka. Dia suka mak ni. Sepu. Ini sepupu Iman. Tengok muka. Iman. Kita akan ke Kita ke Batang Bergedi. Batang Bergedi. Buat Ipoh. Bersempit-sempit. Sila pakai di dalam kereta. Let's go. Welcome to Kabu. Ilahnya. Inilah kampung Wan, tempat Wan dibesarkan. Itu rumah maklum asal. Itu rumah dia yang baru. Ini rumah yang asal. Kampung. Macam biasa, bila beraya aktiviti wajib kita adalah makan. Ada 5. Oh, besar. Rumah Tok Long, kita makan. Balik Kelantan. Tadi dia main di rumah. Rumah Tok Cik Din, kita makan. Jomlah. Bawa lah main sini. Rumah Tok Cik Zu pun kita makan. Fuh, kenyang Iman. Aktiviti kita hari ini dimulakan dengan menziarahi kubur ayah Abang Amar dan Aisyah. Jom kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Selepas itu, kami pun menghantar Abang Amar dan Aisyah pulang. Bye, nanti kita jumpa lagi.
Dah tengah hari ni, jom cari makan. Kawan-kawan, inilah antara kafe terkenal di Kota Baru, The Layers. Harganya agak pricey sedikit, tapi berbaloi dengan sedapnya setiap makanan. Ini antara makanan yang kami pesan. Ada tiramisu, kopi, hot honey lemon, hot chocolate, nachos dan chashuka. Awal lagi nak balik rumah ni. Jom jalan-jalan Maidin. Iman beli apa Iman? Ni beli blind bag kurami. Blind box kurami. Okey, apa dia kat dia? List dia. Kalau dekat sini dia secret tau. Okey, kat sini kalau tak dapat yang Iman nak tak apa. Ada banyak tu, kalau ada 4 ada 4. Iman nak yang ni, tak boleh yang ni ataupun yang ni. Okey, kita tengok apa isi dia. Okey. Ada kad ya? Ada kad? Jangan tengok kad lagi. Tengok isi dulu. Ya. Aduh. Nampak macam warna pink. Tengok ya. Melody. Melody? Yes. Dia macam bontot macam pink. Tengok. Tunjuk. Wow, so cute. Naik duduk dalam perut. Sekejap. Tak nyala. Oh, Ibu rasa tak bateri yang kecil-kecil tu lah. Cuba tekan. On hitam. Wow. Tunjuk. So cute. Boleh buat lampu tidur. Mak Su, Mak Ngah dan Iman healing sambil makan di pantai cahaya bulan. Okay Iman, sekarang kita berada di PCB. Pantai apa tadi? Pantai Cahaya Bulan. Nak turun ke pantai, kena melalui batu-batu ni. Hati-hati ya kawan-kawan. Macam asam ke batu? What? Asam dia. Cik Lori. Sebelum jalan-jalan, kita kena hantar lauk yang perlu dijual di UMK, Kedai Mak Su. Inilah pasar besar Siti Khadijah. Macam-macam yang dijual di sini. Tengoklah tu, cantik-cantik betul desain emas di sini. Rabang mata dibuat. Yang pastinya di sini adalah syurga makanan. Benar Iman?
Iman pun sempatlah beli donat comel tu. Dan oleh-oleh untuk dibawa balik. Yolah. Gaji. Nak tahu? Mak Ngah makan nasi kau, Mok. Iman, Tok dan Mak Su makan mie cenduk. Sedap. Kena dengan selera Iman. Ya. Inilah suasana tempat makan Pasar Besar Siti Khadijah. Kawan-kawan cubalah. Sekarang dah tiba masa untuk say goodbye to Mak Su. Bye Mak Su, ada rezeki Iman datang lagi. Banyak. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Like and subscribe.